Assalamualaikum, selamat datang ke channel Bola Ale. Alright gang, untuk video pada kali ni aku nak buat reaction pertemuan di antara pasukan Kuching City bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Walaupun dah tak ada mood dah nak buat video, tapi tetap kena buat juga. Nanti orang cakap wah, time Negeri Sembilan menang, time tu laju je buat video, laju je keluar video kan. Time kalah kau gaib. Tak apa, lepas habis buat video ni kita check in gua gang. Macam alright ke tak alright. So mana tahu tengok ulangan daripada highlight ni Negeri Sembilan boleh menang ke, mana tahu kan. Orang kata apa, ada keajaiban So kan, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan sama-sama. Let's go. Alright, ini dia pertembungan di antara pasukan Kuching City bertemu dengan pasukan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kalau main away memang aku seram kan. Lagi jumpa kucing yang padu ni kan. Syamsuddin mengakui beliau amat dahagakan jaringan dan gembira. Okey, ramai penyokong-penyokong Kuching City still konsisten beramai-ramai turun ke stadium. Mantap. Yang ni yang kita mahukan. Tim padu, tim sedap, memang ramai penyokong geng. Harap dapat terus konsisten Dekat Paroi dah start dah start kurang dah tu. Penyokong-penyokong kau. Bila kembali menemui sentuhan dalam kemenangan ke atas Immigration tempoh hari. Okey. Dalam 14 penampilan pada musim ini. Satu kesilapan sudah. Kali yang dilakukan untuk jaringan yang pertama buat Kuching City dan pemain yang anda katakan cukup eager. What a assist. What a assist gang. Macam mana ni Cantik assist tadi cantik. Gabriel Nestroy gang. Gol pertama dia dekat saingan Liga Super Malaysia. Last game itu hari dia skor lawan dengan pasukan Penang. Game Piala Malaysia back to back score nampaknya Gabriel Nestroy. Aduh mat, macam mana boleh assist dekat pemain Kuching ni. Di situ Azri kan ni memang tak boleh buat apa Open goal lah ni kan, depan-depan lah gang. Kepada pasukan Negeri Sembilan, pemain berpengalaman dari Singapura, Amirul Adli Azmi. Amirul Adli masih lagi ada individu, pemain daripada Singapura kan, pemain import. Mana-mana perlawanan. Ronald Ngawanja. Percubaannya agak liar tetapi Asyik baik ke bulan mat. Asyik baik ke bulan time ni. Ya, sekali lagi mempercepatkan pergerakan bola, membuat hantaran jauh dan kita boleh lihat Gabriel Nestroy membuat assist pertama Amirul Adli tadi. Tapi tercatatlah assist dia untuk pasukan Kuching bukan Negeri Sembilan. Ramadan bebas di sebelah kanan. Kuching datang bertalu-talu mat. Okey, Daniel Asri. Dami. Jo Pedro. Gabriel Nestroy sekali lagi gang. Tersasar ke sebelah kanan. Hype gila Tapi anda dapat rasa hype gila game ni. Lagi-lagi untuk penyokong-penyokong Kuching City gang. Ya, bermula dia kawasan bergema sorakan dekat stadium. Tersasar mat. Serbuan yang baik daripada pemain Kuching City. Kau tengok tak ada yang datang rapat. Tak ada yang datang rapat untuk orang kata apa? Kurangkan space Gabriel Nestroy ni gang. Masing-masing dah lagi terus masuk ke dalam. Menghidupkan bola dengan larian yang baik daripada Daniel Asri di kawasan depan. Ramadan membuat hantaran dan satu crossing. Tak banyak ni kena dengan Kuching ni. Rebutan mudah dimenangi di situ oleh James Okosa. Petrus sempit mana boleh dapat melepaskan diri. Masih lagi Petrus Shitebi melepaskan Ronald Ngawanja. Situasi 1 lawan 1. Tidak. Azri cepat lagi gang. Azri cepat keluar gang. Menyelamatkan gawangnya. Tetapi pada waktu yang sama mungkin mencederakan dirinya sendiri. Ya sayang. Okey. First touch dia tadi dah bola jauh daripada kaki sebenarnya. Kalau dia dapat touch yang ni kan. Kalau touch yang ni dia dapat touching yang sesedap bola tu pergi kan, tak terlalu kuat. Mungkin boleh gol lah tadi. Ronald Ngawanja lagi datang mat. Okey, Gabriel Nestroy. Lambat. Terlalu lama. Peluang lagi Kuching kan. Yuki Tanikawa. Pak marah Azri Ghani tu.
Peluang demi Yuki peluang Tanigawa yang mula disajikan untuk Kuching City. Dan kita sudah pun dapat merasakan game Kau dia datang, akan Mat. disajikan satu peluang keemasan. Ya, memenangi bola di kawasan tengah dan dimulakan oleh Daniel Azri membuat hantaran. Patut dia dah rembat terus lah bola tu. Ronald Ngawanja dapat melihat lambat sangat nak duduk gentle lagi. Di kawasan tengah membuat hantaran 1 lawan 1 bersama penjaga tapi membuat tampanan mencari ruang. In swinger dengan kaki kanan near post. Dibiarkan dan satu peluang untuk Ronald Ngawanja menambah peluang demi peluang kan Kuching City. Tetapi entah bagaimana dengan gol luas di sini Nizarudin. Bola tu betul-betul dah singgah dekat kaki dia dah tu. Sepakan penjuru yang cukup baik daripada pemain Kuching City. Antara yang cukup sempurna daripada Ramadan. Peluang. Ada flick. Cantik gerakan ini, lihat. Okey. Sebelum kita terus masuk ke separuh masa kedua. Separuh masa pertama, aku tengok line up gandingan pemain dekat tengah Aung San Suu dengan Zahril. Aku ingat mana pemain Ode Korup, mana Wailing Ong yang first 11 yang biasa main kan. Dia orang injured ke Sebab aku kalut tadi tengok game, aku tak tengok dah dekat sub ada ke tak dia orang. Di sebelah kanan mungkin peluang untuk Ramadan Saifullah. Ramadan Saifullah. Ternyata dia orang tu ada geng. Dia orang masuk separuh masa kedua. Satu percubaan. Kenapa tak masuk awal-awal turunkan line up yang terbaik? Direct ke arah penjaga gol Azri Ghani. Dengan kelebihan perbezaan jaringan itu. Okey, Ronald Ngawanja. Dari angle yang cukup. Aku mengharapkan di sebelah comeback. At least satu sama lah kan. Tak boleh nak menang, susah nak menang kat Kuching kan. Lagi ni sebelah main away, biasa main memang hauk lah kan. Biasa main away memang lemak. Comel-comel awet Kuching. Awet Kuching, awet Sarawak geng. Lihat bagaimana mereka. Itu dia penyokong-penyokong Kuching sorakan kegembiraan geng. Ronald Ngawanja dapat gak sebiji dia. Macam mana boleh masuk? Terlepas tu tadi. Kali ini dia mengatakan no way. No way Ya, menghidu. Celah-celah situ dia bagi Mat. Peluang yang dilakukan ataupun dia hantar oleh Ramadan cukup baik daripada Ronald Ngawanja. Tidak berhenti berlari. Dan ya, ada tolakan sedikit di antara beliau dan juga K. Oshiro. Tetapi ada tolak sikit tak fall Tak apalah, kalau tak kira pun 1-0 kan. bola itu pergi di mana kedudukan yang sepatutnya di Aku mengharapkan bila tengok highlight ni balik, ni sudah boleh menang Bila nak gol ni? Cipta jaringan yang kedua untuk pasukan Kuching City. Kod ada main extra time ke sekejap lagi kan? Kemas daripada Kuching. Ramadan di bahagian kanan itu. Ramadan datang kan? Yang baru masuk. Cantik turning Ramadan Saifullah dibiarkan. Sayang Ramadan. Bukan kaki dominan dia kaki kanan kan? Mungkin mencuba sesuatu. Biasa dia main wing kiri. Tapi anda dapat lihat. Hari ni dia main kanan. Hantaran ataupun percubaan Nizarudin. Satu Kuching City saja yang datang kan? Daripada Ramadan mencipta ruang untuk diri beliau sendiri dan ya membuat tipu helah yang cukup baik juga. Tetapi kalau kita lihat balik mungkin dia mengambil gamble, membuat percubaan. Kawan tu minta bola tu. Takumi Sasaki sekali lagi 4 minit masa tambahan. Dengan mengharapkan keajaiban sebenarnya last minute kau boleh comeback kan? Tak ada Ahmad. Mudah. Mungkin dari jarak jauh satu percubaan yang dapat dilakukan. Flashlight dah dinyalakan. Menandakan kemenangan untuk Kuching City kan. Percubaan Guzaimi PE itu langsung tidak bergerak kerana mengetahui bola itu akan jauh melewati palang golnya. Satu lagi kesilapan. Masuk ke dalam satu peluang Petrus. Tidak dapat disudahkan. Dalam kedudukannya. Sayang Ahmad. Siapa import baru Kuching City ni? Itame nama dia. Ikame ke Itame Last game itu lawan dengan Penang. Open goal, dia sepak kena tiang tau. Ini pun by one dah dengan Azri kan ni. Tak lepas juga Ahmad. Belum ada luck lagi dia. Belum ada luck lagi dia. Itame. Pemain yang baru masuk. Jerome Mpako Itame. Banyak peluang Kuching City sebenarnya. Dari Cameroon ini. Patut Kuching boleh menang 5 gol aku rasa lah. Cabaran Kuzaimi dan
Blocking yang agak baik dilakukan. Tapi yang masuk 2-0 kan. Okey lah, boleh lah. Dan saya kira whistle sudah pun dibunyikan. Amat perlawanan Kuching City 2 Negeri Sembilan relax geng. 0. Okey, tamat perlawanan. Semua orang tahu yang Kuching City menang tak perlu diulang banyak kali. Okey, dengan kemenangan Kuching City ke atas pasukan Negeri Sembilan, Kuching City pintas Selangor di tangga yang kedua. Poin sama tapi dibezakan jumlah gol dengan bolos. Sebab Selangor banyak bolos. Walaupun banyak gol, Selangor banyak bolos. So Kuching City naik di tangga yang kedua semula. Okey. So, Negeri Sembilan geng kalah dengan Kuching City. 3 game berturut-turut kalah. Tapi 3 game ni memang game yang tough First itu hari start JDT, second Selangor, kali ni Kuching City. So 3 pasukan big team yang korang boleh tengok yang berada di top 3 sekarang ni. So untuk penyokong Negeri Sembilan, korang memang tak sepatutnya bagi expectation yang tinggi lah untuk perlawanan ni. Sedap ke hati geng. Sedap ke hati. Okey, dengan kekalahan pasukan Negeri Sembilan drop di tangga yang ke-8 geng. Daripada 6 drop tangga yang ke-8 sebab di PMM dengan Penang memang follow rapat. Point kita sama 17 mata. So diorang tadi Penang seri dengan Kelantan Real Warrior, bermakna diorang ada 1 point. Di PMM pun seri juga dengan pasukan Melaka. So diorang pun ada 1 tambahan point. Diorang dah pintar Negeri Sembilan lah, tapi dibezakan 1 point saja lah. So harap dapat comeback balik lah untuk game yang seterusnya, bertemu dengan Immigration Negeri Sembilan. Tapi apa-apa pun next game fokus lah untuk Piala Malaysia. Kot boleh menang dengan King Selangor. Sim letakkan harapan juga So gang, cuba bagi suggestion gua mana kita nak check in pada kali ni. Kod ada yang nak follow, DM bola alih dekat IG ataupun TikTok yang mana nak follow. So gang, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.